Pokoknya ni memang cantik di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur dan ada menyediakan masakan kampung. Tapi Ini kerja paling gila yang Ena pernah buat. Ya Allah. Ingat satu set tu. sebelum tu, ikilah dia restoran budaya nang Jalan Kemunting, Kuala Lumpur. Rating dia tinggi juga ya. Dan Ena masih tak percaya satu set penuh satu meja ni hanya RM95 sahaja. Ena pula berbuka berdua je. Siapa nak habiskan? Aku cakap dengan Ena, siapa nak habiskan? Meh Ena nak tunjuk satu persatu lauk dalam set ni. Yang ini rendang daging kering. Tekstur daging tak liat sangat dan rasa rendang pun cukup rasa kerisik, rempah, manis masin tungam. Cuma kat tekak Melayu ni agak kurang pedas. Yang ini pula mesti ramai dah tahu kan. Portion dia memang banyak, udang pun dicuci bersih. Isi pun masih rangup dan manis. Yang ini pula ayam bakar pecik. Korang tak payah menyelam dalam bazar dah. Kat sini pun ada. Bukan sepinggan tau dia bagi. 2 pinggan ni ha. Selain tu, terung belador ni memang Ena love sangat. Rasa tumisan bawang putih tu semua memang terbaik. Cuma bagi Ena, kalau rasa pedas tu lebih kit mesti lagi mantul. Dan sup kambing ni wajib korang rasa. Tak ada dalam set pun korang wajib kunyah. Dah berbuka pun masih panas ya. Dan tekstur kambingnya belerai elok dalam mulut. Ada banyak lagi dalam set ni. Macam acar jelata, ada keropok ikan, kerabu mangga, kuih-kuih Melayu. Memang lengkap siap bagi air lagi tau. Free flow. Yes, Ena sampai sekarang masih tak percaya harganya sebegitu untuk satu set yang banyak ni. So apa tunggu lagi? Yuk bawa family korang berbuka nang kene. Okey? Memang marem weh.